tak sayang Hana? Hana! Hana, pergi mana tu? Dah pagi dah ni, kami seorang hantu korang. Pusing-pusing, elok-elok. Okey, pokok berhenti. Hana! Hana, Hana, bangun Hana! Yeah. Uma! Uma, Hana janji tak buat lagi. Hana minta maaf, Uma. Hana janji tak buat lagi. Kita dengan Hana ni, Hana apa-apa. Tak ada apa-apa lah. Jom balik. Macam-macam lah hari ni. Kan adik-beradik. Jangan ni. Kita saudara. Kita saudara. Saya rasa saya kena tolong awang kenik. Awang kenik tu kan jahat, tapi dia tolong kita. Betul ke? Betul. Saya terpaksa pergi. Hati-hati kalau nak balik rumah pergi terus ke pokok ajaib. Baiklah sahabat. Jaga diri. Saya pergi dulu. Bye. Ih, mana pokok magic ni? Tak ada pun. Itulah bercakap Kak Ahmad lagi. Sabar nak, awak tu kan baik. Dia yang tolongkan Hana. Ih, sabar. Hana penat tahu tak? Hana seorang ke yang penat? Umar lagi penat. Hana. Ih. Kenapa bising-bising ni? Umar lah tanya. Umar kan abang. Umar lah. Betul, tidur lah. Cuma senyap-senyap ni. Alamak, kita dia nampak. Kau nak buat apa kat sini? Tu, betul saya tak? Okeylah, dia ikut saya.
Ish, tak boleh jadi ni. Jana bagi mic. Pas mic. Ampuni. Apa ni? Ish, nak rotan ni. Tarik sini, tarik sini. Apa yang tanya? Mana mana itu bayar? Kamu cuba tanya kita saja. Dik, belilah dik. Ikan ni sedap. Tak nak. Kenapa tak nak? Belilah satu. Tolonglah beli. Mana itu bayar? Dah balik. Tahu tak habis? Tahu tak mana wajib? Tak tahu. Mari sini. Apa pakcik? Tak ada niat kebayar ke? Ya pakcik. Ya pakcik. Pakcik. Dah nenek kebayar ke? Tak orang tahu kat mana. Bye-bye. Makanlah. Sedap ni durian. Makan.